Kau jangan terusah menunggu, gapai tanganku, kita berlari ke situ. Terbakar, tercakar, tercalar, sayapku tetap lebar. Hey! Inspirasi, terbanglah tinggi. Imajinasi, berbumbungkan pelangi, kau dan aku berinspirasi. Terbanglah lagi, bukan bermimpi. Kau dan aku menari, tak henti di inspirasi sini. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Nana? Alhamdulillah sehat. Selamat pagi semua di studio. Macam dua orang je, Nana. Ya? Macam dua orang je hari ni. Semangat tak semangat? Itu yang kita mahukan di tanggal 20 Januari, 1 Syaban. 1 Syaban, 1 Ramadan dah dekat. Sebulan lagi lebih kurang. Ya. Dah ganti Dah puasa bersedia? belum? Dah bersedia? Belum ganti lagi, belum habis. Ada tinggal beberapa hari lagi. Apa ni? Ya, maafkan Ada saya. 11 bulan boleh ganti. Sebab saya tunggu bulan Syaban sebab dia penuh hikmah. Gitu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi lagi sekali dan salam sejahtera. Dan kita nak bercakap hari ini tentang inspirasi sini hari ini adalah tentang bagaimana sebuah perniagaan ini wujud hasil daripada kecaman. Kecaman? Ya. Siapa yang mengecam? Inilah yang kita nak bincang ni. Bayangkan seorang anak perempuan yang tiba-tiba berubah daripada seorang yang ceria menjadi seorang yang pendiam. Sebab? Dan daripada seorang yang boleh bergaul dengan semua orang, tiba-tiba jadi seorang yang sangat suka menyendiri. Sebab dibuli ke? Ya. Oh, alamak. Dan hasil daripada keadaan tu, triggeredlah these parents untuk wujudkan perniagaan ni. Ya. Dan I think banyak perniagaan wujud mungkin kadang-kadang sebab dia nak buat duit je. Ya, Tapi betul. perniagaan ni wujud yang kita nak interview kejap lagi ni, Nana. Bagaimana mereka ni triggered untuk mulakan perniagaan because of this situation. Tapi ramai orang yang nak buat bisnes ni, dia tak tengok dalam skala ataupun pelan yang besar. Betul. Kan? Betul. Jadi dia buat mungkin kerja tu daripada... Tak sengaja lah. Acah-acahnya macam tak sengaja. Memang tak sengaja pun. Tak sengaja kemudian disengajakan. Kan? Jadi kita tengok macam mana lah bisnes dan ni. ada yang lahir daripada bisnes tu wujud sebab kebengangan. Betul. Ada yang mungkin sebab orang iri hati. Mungkin bisnes tu wujud sebab tak puas hati dengan mak mertua tak jadi. Ya. Semua punca tu. Punca. Punca. Sebab aku nak kahwin dengan dia tak dapat, okey, aku buat bisnes. Contohnya ada. Baik. Ada macam tu. Pelik-pelik. Cara orang nak mula ni macam-macam. Ada yang memang nak keluar daripada kerjaya mereka, nak buat sesuatu yang independently mereka boleh buat, insya-Allah. So kita akan interview. Boleh. Sebentar lagi kita akan bersama dengan pengasas Batek Beauty. Batek tu macam tak kena mengena dengan skincare. Kita Macam dah tahu je. teknologi Ya, gitu kan. macam Kejap lagi kita nak tahu lah ni. Okey. Kita nak tahu dan kita akan interview mereka dan menyusuri perjalanan mereka. Dan bagi anda yang mungkin di luar sana, kalau anda sedang mencari hala tuju dan anda adalah usahawan yang mungkin nak tahu bagaimana nak pastikan 2026 ni insya-Allah anda dapat bina kejayaan. Ya. Anda boleh hubungi saya, WhatsApp saya 016 2244 244. Okey. Dan terus atau layari sme360.com dan kita akan buat penilaian perniagaan percuma untuk anda. Percuma? Untuk melihat potensi perniagaan anda, insya-Allah. Okey, jadi kita akan dengar kisah daripada pengasas Batek Beauty selepas ini. Jangan ke mana-mana. Sebentar lagi kita kembali. Batek Beauty. Kembali. Ya, Nana. Ya. So hari ini kita nak bercakap tentang kejadian tragedi. Ya. Sebagai tragedi. Tragedi lah, betul. Tapi hasil tragedi itu sebenarnya triggered something, perniagaan. Menghasilkan jutaan. Jutaan. Dan kita akan bercakap dengan mereka sebentar lagi. Anda saksikan dulu bingkisan ini. Jom. Hai, Assalamualaikum. Saya Syah. Saya Adlina, lebih mesti dipanggil Kak Lin.
Kami pengasas Batik Beauty. Di Batik Beauty, kami menyediakan solution untuk membantu mencerahkan kulit dan menghilangkan jeragat. Kulit yang dijaga dengan betul pasti akan menaikkan keyakinan anda. Let's radiate and glow from head to toe. So itulah dia kan. Ya. Saya sukalah pasangan tu. Kita nampak mereka nampak tenang. Tenang. Nampak sangat positif. Bukan nampak sajalah saya ingat Dan memang. sadar. Dan sadar. Ya, ada kena-mengena tau dengan bisnes orang ni. Mungkin. Jadi kita nak kenalkan tetamu istimewa kita hari ini kan, Nana? Ya. Kita ada Nurul Adlina Muhammad Bakri atau dikenali sebagai Kak Lin. Saya tak boleh panggil dia Kak Lin, nanti saya menjaga saya adik. Okey. Saya panggil dia Lin. Okey, Lin. Okey. Dan kita ada Syahrudin Abdul Karim ataupun Syah. Kedua-duanya adalah pengasas kepada Batik Beauty. Tepuk tangan untuk mereka. Selamat datang. Masya Allah. Selamat datang ke studio. Terima kasih, Dok. Kita nak bercakap tentang tragedi. Tragedi. Itu first question Ya. kan. Penting orang tahu tu. Tragedi. Tragedi yang menyebabkan wujudnya the product and Batik Beauty ni kan. Boleh tak Alin mungkin berkongsi tentang bagaimana Batik Beauty ni bermula daripada tragedi tu. Sebagai tragedi lah. Okey. Keadaan yang mana anak Lin adalah I would say dihina Dibuli lah. atau dibuli. sekolah. Apa perasaan Lin pada waktu tu? Boleh tak cerita? Of course lah, sebagai seorang mak ni, kita geram sebenarnya. Umur dia berapa masa tu? Waktu tu kakak 13 ke? Macam tu lah. Okey. 13. Masa tu before PKP. Sebelum kita PKP lagi. Masa tu 2020. 2019. 2020 baru PKP. Waktu tu. And then kita waktu tu ada sesi apa sana? Parents and PTM, Parent Teacher Meeting. Tak, masa tu kita ada parents and teachers punya perjumpaan waktu tu tentang ala anak ni report card. Oh, Tu. Okey. Waktu tu lah macam ada Review suara-suara lah. mendengar suara-suara. Saya cakap, baru akan "Kenapa?" baru. Saya faham perasaan. Okey, lepas tu. Waktu tu lah macam ada yang cakap mak kau ke? Sebab different colour. Okey. Oh, so dia cakap dengan kawan dia. Kawan dia Sebab cara dia dengan tanya suara, dia. cara dengan suara gitu. So macam ingatkan dia biasalah budak-budak. So dia tak ada komen apalah. different colour. Sama kau lain. Itu. Wow. Asal kau lain, macam lain je. Tak Maksudnya? sama. Maksudnya lain colour boleh sebut So Maksudnya lain kenapa mak kau mak apa, kau cerah? Kenapa putih Kau tak cerah. berapa cerah kau macam tak, tu? Macam tu. Okey. So bagi Alin, sebenarnya tak ada isu daripada tu. Sepatutnya tidak dijadikan isu. Okey. Whatever lah, saiz badan ke colour ke apa skin colour whatever, walaupun kita kulit hijau ke merah ke putih, Ya. tak ada masalah isu. Tapi nowadays diorang ni macam merasa macam kulit putih tu lagi cantik compare dan bukan. How do you feel? Masa tu, Alin, you heard that? You dengar tu? You terus benda tu trigger rasa tu atau anak you cakap dengan you ke lepas tu ke? What was Dia that tak cakap. Dia tak cakap? Tak ada, dia tak ada cakap apa tak. Cuma ni macam tu lah. Cuma dia ada keinginan nak cerah tu. Senyap ambil suplemen kita. So awak nampak? Lin Senyap nampak? lah, senyap ambil. Macam tu lah, dia adalah keinginan tu. So biasa budak-budak kan ada TikTok. Kadang-kadang nak beli tu, nak beli Ya. ni. Ini dah hatilah kakak kecil lagi. Macam tu lah. Dia sekolah lagi masa tu. Ada jenam form 1 macam tu lah. Lepas tu, nampak dia macam bukan dia dah waktu tu. Kan waktu kita nak raya. Dia seorang yang macam mana? Ceria lah. Suka bergaul dan sebagainya. Tapi lama-lama dia macam slowly. Macam menyendiri seorang-seorang, senyap. Dan baru kita realise benda tu rupanya dia bagi impact. Mungkin dia pendam. Dia simpan. Statement tu. Dan juga transisi dia nak menuju Betul, ke arah betul, remaja tu, dia rasa macam, Ya. aku ada So kekurangan bagaimana kat situ. Lin dapat ni kan masa tu? Dapat that idea? idea ataupun you feel like aku nak create produk lah ke macam mana? Macam mana? Belum, tak ada terfikir nak Tak create terfikir produk waktu pun. tu. Tak ada. Waktu tu tengah tolong Syah waktu tu. And then dia memang macam mana eager nak putih tu. Memang nak sangat sebab rasanya kalau rasa dia kalau kulit dia cerah rasa dia lebih confidence mungkin waktu tu. Dan fikir tak apa kakak tunggu jap. Fikirlah. So produk tu tak wujud lagi? Tak ada. Okey. Tak ada wujud pun produk tu. Dia fikir dan contact kemis untuk inilah. Kebetulan kawan boleh kemis dan dia buat contact. Kawan tu ingat Alin nak jual. Tak, aku nak test nak bagi anak aku pakai. Okey. Tu je. Memang untuk dia Tu je. semata-mata. Tu tak fikir nak jual, tak apa tak ada. Mak macam tu kan. Itulah mak tak buat dulu lawa-lawa kat sini. Dah macam kotak kita macam beza kan? Kita macam dah lawa daripada Okey. Okey.
Was it? Tak ada, itulah starting point. Berapa lama proses tu untuk nak dapatkan that bahan dan produk tu? Tahun kot. Ui, lama juga. Lama jugalah. Berapa lama? Lepas So tu within bila that dah ada proses tu, tengok keadaan anak ni, siapa nama dia? Along ke? Panggil apa ke? Kakak. Kakak. So adakah you nampak dia masih lagi berterusan macam tu? Macam lebih... Tak, dia macam mengharap ada perubahan. And then bila formula tu dah siap, and then bagi dia pakai. Tak nampak lagi kesan dia. Dia macam dah give up. Cakap, okey tak apa Kak, kalau kakak nak, nanti kalau tak jadi ni, Tak takut belilah ke? apa yang Tak takut ke macam nanti orang kata, kau ni pakai bahan ni menguji anak kau betul tak betul bahan ni elok ke tak elok, tak kan? Mungkin akan ada. tak fikir pun orang cakap apa sebab fikir nak Bukan, fokus maksudnya kan. tak takut ke bahan tu sesuai ke, bagus ke, ada bahan benda chemical ke, benda tu Oh rosak taklah, kulit sebab dia ke? sebab yalah kemis yang buat kan. Sebab dah cakap awal untuk anak. Bahan dia tu mesti maju macam mana? Berapa Yang tahun. selamat. Okey, Okey, faham. so dia buat yang selamat. Masa tu dia lah test dulu. Ya. Pakai. Mula-mula saya lah yang pakai dulu. Yalah, maknya dulu. Tak boleh pakai dulu pakai. Dengan kita, cepat pula efek dia. Membantu Betul, lah. mungkin sebab dah Proses tu cerah, so membantu macam, lah. Macam tu lah. Okey. Tapi untuk dia macam ambil masa sikit. Sebulan tu. Masa tu, waktu dia start buka sekolah, masa tu dah PKP, masa buka sekolah tu kan bulan 3. Waktu kita dulu bulan 1, Ya, so bulan 3. So masa buka sekolah tu, masih tak nampak apa-apa lagi. Start masuk bulan 4, nak masuk bulan 5 tu, bulan 4 tu, bulan 5. Baru kawan dia tegur. Kawan Waktu dia yang tu. nampak. Kawan dia nampak. Kawan yang Kau sama ke pakai lain? apa? Kawan yang sama ke lain soalan? Bukan. Tapi Mungkin kawan dia ada tegur juga lah. yang sama juga. Tegur. Kau pakai apa? Wah. Gitu. Produk apa pakai? Semua orang search kat TikTok je lah. Yalah. Betul tu. Budak-budak. Sorry Tuas. Syah tengok keadaan tu kan masa tu? Ya, betul. Syah pula nampak sebagai, yalah, biasa apa-apa ni tak apa. Mungkin tak berapa Tak kisah sangat dia. perasan ke. Macam kulit je kot. Mungkin kan? Ada rasa macam tu ke? Untuk lelaki ni bagi saya mungkin nampak macam benda kecil kan, tapi saya nampak impact sangat besar kepada anak masa tu. Macam dia cakap tadi, dia pun dah cuba kat badan dia kan, kat kulit dia berhasil nampak kan perbezaan Membantulah tona proses warna dia masa tu kan. So nampaklah Alin excited nak asalnya nak macam bagi test dulu pada anak semua kan. Pada waktu bila yang trigger nak jadikan produk Dan bisnes. dan bisnes? Oh. Siapa yang? Jadi bila kawan dia start tanya pakai apa, dan dia cakap lah, pakai produk mak aku. Mak aku bagi. Good Mak brand aku tu? bagi pakai. Produk mak aku? Belum ada brand. Mak aku bagi. Okay. Lepas tu kawan dia start nak, bagi dulu. Bagi dah Bagi rugi kat je. situ. Tak jual. Tak Marketing, fikir nak jual. marketing, Bagilah. bagi. Tak fikir nak jual lah, bagi. Mungkin kawan dia mungkin ada masalah yang sama. Bagi je lah. Bagi. Nak lagi. Nak lagi waktu tu. Kita dah tak ada. Sampel Nak apa? lagi. Just Lepas tu pakai start lah. sendiri. Betul nak cakap. Okay dah ibu. Jual. Itulah tahun 2000? 20 lah. Masa pandemik lah kan? 2023. Oh, 23? Dah 2023 dah. Oh, Waktu okey. tu masih dia pakai proses dia tu. Start 21, 22. 22 tu, so 23 So macam tu start. mana tiba-tiba Start buat buka sekolah buat kan. decision nak jadikan ni serious business, this product ni serious business, Batek ni? Okay, masa tu Alin masa tu dia just buat live. Dia just buat content dulu. Oh, sharing, ya. Sharing-sharing je. Betul. Masa tu sharing perjalanan anak kali ni. Share perjalanan macam mana. Kan? Macam ni kita cerita ni. Step satu-satu. Kita tengok nanti progress. So, diorang start follow. Nak tengok progress anak tu. Sebab dia genuine. Kita start. Kita bukan tunjuk before after ke apa. Tak ada. Ya. Kita start dulu mula-mula permulaan dia. Proses dan daripada story. mula tu orang Tak sangka pula. Meletup cerita tu FYP. So demand tu dah ada. So start masa tu kita tak ada stock, tak ada apa. So Buka lah. 2023 macam seriously go into it? Betul. Yes, bulan Sebelum tu buat apa? 5. Bulan 5 Syah, 2023. Ali. Sebelum tu kami heavily involved dalam Batek Fitness. Okey, Nampak? Nampak? Sadar tu tadi. Ah, Fitness sebenarnya. Fitness Okey. sebenarnya. So, apa tu banyak bantu orang untuk kawal berat badan lah melalui kaedah pemakanan. Okey. Lepas tu Alin masa tu dia bantu saya untuk bahagian preparation makanan. Dia ada keluarkan bar, energy bar, protein bar masa tu. Dan juga ada juga keluarkan peanut butter, almond butter. Jam. Yang sihat lah, yang sihat kan. So Masa tu, for Masa tu. few years lah. Buat tu. R&D sendiri. So adakah bila dah ada this product then suddenly semua fokus berubah kepada ni? betul. Pada tahun 2003 tu saya masih lagi buat Batek Fitness. Alin dah start Batek Beauty dah, so macam kita orang dah split kat situ dah. Minta permission tu. Betul. Tu. So Dia then tak nak fokus. dan pada waktu tu juga kebetulan the few things yang kita dah dapat automatekan dalam Batek Fitness, which is dia still dah boleh berjalan sampai ke hari ni. Walaupun kita tak fokus sangat, tapi support tu masih lagi ada. Okey. Yes. Tapi memang keturunan tak ada
daripada keturunan berniaga ke? Ayah Oh, ayah berniaga? Saya tak ada lah. Okey, Syah tak. Syah dulu engineer. Betul, engineer. Bekas engineer. Kita pernah interview sebelum ni. Betul. Kan? Engineer. Oh, yang gas. Tak, telecommunication. Gurau je. Okey, pernah rugi berniaga? Oh, benar. Pernah rugi 100,000, 200,000. Untuk Batik Beauty Fashion. ni? No. Bukan. Oh, lain, bisnes lain. Apa lesson Fashion. from that? Pernah rugi tu? Lesson tu adalah kita tak buat market search. Kita just main redah. Kita main rasa-rasa, kita keluarkan baju raya pada Ramai waktu macam tu. raya tu. Ramai Keluarkan baju sangat raya ramai. pada waktu raya, demand akan naik, padahal ada banyak kompetitor yang lain yang buat benda yang sama kan. Which is kita tak buat research yang macam tu lah. So burn dalam 100 lebih ribu kat masa tu. Ui, stok tu lambat kat situ. Lambat lah. Dan sekali Cuma kita ada bagi orang. staff separuh daripada stok tu So apa design lain. dia, Adlin? Apa dia kesan dia selepas tu? Maksudnya, adakah you nampak, pada waktu bila you nampak, Batik ni boleh pergi lebih jauh? Selepas you started 2023 tu. Pada saat bila you rasa, kita boleh, produk ni boleh dikembangkan? Masa tu at first saya sebagai seorang observer, sebab saya belum lagi join secara rasmi dalam Batik Beauty kan. Saya nampak bila Alin buat live, ramai orang view, ramai orang beli masa tu kan. Even masa tu produk tak ada, kita buat pre-order masa tu pun laku juga masa tu kan. Which is something yang kita tak pernah experience sebelum tu lah. Mungkin sebabkan kekuatan konten tu sendiri, platform TikTok tu juga yang mungkin membantu. Which is masa nampak demand tu dah ada. Pre-order pun orang sanggup beli. Dan bila dah barang sampai, buat live lagi ratusan mata view masa tu juga. So permintaan lah. Permintaan nampak tinggi kan. So that's why kita rasa macam kita dah boleh fokus on Batik Beauty lah. Waktu pre-order tu, permulaan nak buka unit tu, saya tergagap berapa unit. Berapa unit? Permulaan tu. 2,000 Okey, 2,000. Tak apa. Stick kan? Okay. untuk pre-order ni? 1,000? 100. Berani buka 100 je takut. Ada barang 100 je? Tak, bukan tak ada barang. Nak buka pre-order sebab pegang duit orang. Buka tak 100 ada je tu. barang. Okay. So pre-order tu buka 100 saja. Nak tengok ada demand tak? Nak tengok. Betul. Okey. They call it test market. Ya. Tak suruh buka 100. Oh, ada. Oh, dah lah. Buka sekali tu je. Boleh tunggu seminggu. Kita nak bercakap lagi banyak Okey. Sebentar lagi kita nak tanya tentang the product, kita nak tanya Nak tengok juga produk tu macam mana. macam mana bisnes ni berkembang. Mungkin Ya. you all nak tahu macam mana bisnes ni berkembang. Kan? Dan kita soalan tadi, kenapa kau tak sejarah ibu kau? Kan? Macam mana kesan tu membawa kepada perniagaan ni? Kita jumpa sebentar lagi. Selepas ini. Inspirasi sini. Terima kasih masih lagi bersama dengan kami di Inspirasi Sini. Tentunya sangat memberikan inspirasi. Bermula daripada anaknya yang mendapat orang kata teguran daripada kawannya. Kenapa muka kau tak sama dengan mak kau ni lain? Dia tak tengok bapak dia. Tall, dark and handsome. Tapi terjadilah Batik Beauty ni kan Datuk, kalau kita tengok perjalanannya tak mudah tapi juga tak susah. Betul. Sebab permintaan tu memang ada sebelum produk tu ada. Mesti ada kisah kan di belakang jenama ni. Di belakang tabir bagaimana proses pembinaan jenama ni Ya. yang kita boleh belajar. Betul. Dan kita patut tengok video ni untuk kita faham di sebalik jenama. Dan kita jumpa sebentar lagi. Jom. Bermula dalam bidang kejuruteraan, siapa sangka pasangan ini mampu melahirkan sebuah jenama kecantikan yang kini semakin mendapat kepercayaan ramai. Batik Beauty diasaskan pada tahun 2023 oleh wanita yang berasal dari Selangor, Nurul Adrina Muhammad Bakri, 39 tahun atau lebih dikenali sebagai Kak Lin. Dengan sokongan suami tercinta Syahrudin Abdul Karim, seorang graduan pendidikan jurusan kejuruteraan. Ketika mula menapak mencipta produk kecantikan, pelbagai kecaman dihadapi. Namun tidak menjadi penghalang kepada Kak Lin untuk terus menghasilkan produk yang boleh membantu menghadapi masalah kulit agar dapat membina keyakinan diri. Dengan anggaran jualan 3 hingga 4 juta ringgit setiap bulan,
Batik Beauty mampu mengeluarkan sekitar 70,000 hingga 80,000 unit produk bagi memenuhi permintaan pelanggan. Sebab kita kena letakkan mindset kita dengan hala tuju yang jelas. Kak Lin selalu remind lah berkenaan hala tuju, mission, vision Batik ni apa. Supaya macam kita align untuk capai vision company. Kalau kita tim sales confirm kita akan cakap target mesti sampai sini. Bila tak capai kita akan down, kita akan burn out. Sebab kita kena handling people ni adalah paling susah. Semua orang masalah handling people ni memang susah. Tapi kat situ kita akan guide. Kita dari segi sokongan dan selalu kita buat macam kalau ada buat kesilapan kita anggap itu pengalaman untuk belajar, untuk lagi improve lagi. Kalau dari segi macam kejayaan tu kita raikan bersama-sama. Dia bukan macam dia buat seorang, tak ada, kita semua sama-sama. Kita memang support each other. Kita kena prepare banyaklah product knowledge, live tu macam mana, nak set up live tu, lighting semua dengan skrip kan macam mana nak bawa. Saya banyak tengok Kak Lin lah sebagai reference untuk maintain tu. Itu memang everyday punya challenge. Kalau TikTok ni dia kena friendly lah dan kena kenal siapa audience kita. Kalau audience kita tu macam makcik-makcik, kita kena macam jadi macam anak lah, layanlah cik tu. Kena banyak bertanya, tanya dia jenis kulit apa, dah pakai berapa lama, orang baru ke ataupun pengguna. Dekat situ kita boleh aktifkan komen dan situ boleh create engagement. Batik Beauty bermula daripada kisah seorang ibu yang melihat anaknya hilang keyakinan diri akibat persekitaran baru. Dari situlah tercetusnya usaha Kak Lin untuk menghasilkan produk kecantikan yang selamat demi mengembalikan keyakinan seorang anak sehingga berjaya memasarkan produk tersebut ekoran permintaan tinggi di pasaran secara dalam talian. Dia bukan sekadar kecantikan, dia also nak meningkatkan confidence level untuk remaja-remaja sekarang kan. Contoh macam remaja sekarang kan, diorang sangat ada low confidence, which is diorang shy dekat kamera sebab kulit diorang kan. So kita keluarkan produk ni untuk bantu diorang. Produk kita ni sebenarnya dah well known sebenarnya dekat dalam platform media sosial. Memang 100% online. Dan daripada situ kita dah sediakan banyak platform dari segi especially TikTok juga. Dan kita ada lebih kurang 168 live host yang memang run kita as a money machine ada kat situ, dan disebabkan kita punya produk dah trusted dan kita dah lahirkan lebih kurang alhamdulillah Disember 2025 kita dapat catch 250,000 testimoni. So daripada situ kita juga dapat beberapa award. So untuk kita build kita punya trust dan daripada situ kita juga dapat expand insya-Allah, dapat collaboration juga daripada luar which is Indonesia, Singapura dan juga Brunei. Sehingga kini ada dua rangkaian produk Batik Beauty di pasaran, iaitu Vitamin Gel dan Vitamin Cream bagi kegunaan membantu mencerahkan wajah dan badan. Berdasarkan permintaan, produk ini membuktikan kualiti mampu mengatasi kuantiti. Batik Beauty juga merangkul 7 anugerah yang termasuk pengiktirafan Nona Superwoman Award 2024 dan Best Brand Award 2025. Inilah hasil pengorbanan dan kesabaran Kak Lin bagi mengeluarkan produk tempatan yang berkualiti tinggi demi membantu meningkatkan keyakinan diri melalui penjagaan kulit dan badan. Menjelang tahun 2026, Batik Beauty menyasarkan pengeluaran produk baru pencuci muka dan krim pelindung matahari. Langkah ini bukan sekadar membesarkan jenama, tetapi melengkapkan keperluan pelanggan yang mahukan set penjagaan kecantikan yang lengkap. Batik Beauty bukan sekadar produk kecantikan, tetapi hasil keberanian seorang wanita cekal bersama suami tercinta yang berani meninggalkan zon selesa demi membina sesuatu yang bermakna. Baik, itulah dia. Kita tengok tadi proses permulaan Bartek Skincare ni. Kita nak tahu juga apa. Dahsyat kan pejabat dia? Betul. Cantik. Macam mana? Cerah. Macam produk dia juga. Okey. Dah tahu. So, hari ini Batik Beauty dah mendapat tempat di kalangan ramai wanita kat luar sana kan. Lin, Nasha. Boleh tak mungkin boleh kongsikan apakah yang membezakan produk ni, apakah yang berbeza lah dibandingkan dengan produk-produk lain?
Ya, betul. Kalau kita tengok kat sana juta produk dekat luar sana. Yep. No, serius dalam beauty, skincare ke apa ke. Sebab apa beza kita orang ni bukan sekadar kita fokus nak cantik, tapi sebenarnya kita build self confidence wanita sebenarnya, to be honest. Okay, and then kita pula buka platform untuk orang jana pendapatan. Itu sebenarnya kita fokuskan. Seriously. Satu lagi juga kita punya kelebihan, alhamdulillah kita dah dapat banyak review dekat TikTok dan Shopee dalam boleh kata dalam 100,000 lebih. 100,000 reviews. Oi, ramai tepuk tangan Untuk berapa tahun je ni? 100,000 testimonial feedback. Betul. Mainly membantu produk ni membantu isu-isu seperti apa? Masalah seperti apa? Bila dia guna produk ni? Dia mencerahkan kulit, Membantu dia cerahkan boleh kulit. memudahkan jeragat. Itu insya-Allah. Boleh explain pasal jeragat sikit tak? Masalah ya. jeragat ni. Sebenarnya itu satu quite Jeragat, interesting jeragat. jugalah. Okey. Quite interesting juga sebenarnya. Bila kita tengok dalam fasa kita fokus on whitening ni, Yep. rupanya ada orang bagi feedback waktu tu dalam live. Dia beritahu lah tentang dia punya feedback tentang jeragat dia kurang. Jeragat tu macam mana? Jeragat tu Pigmentation gelap-gelap tu kan? pigmentation tu, freckles Nampak tu. titik-titik hitam tu. Ya. Macam ada freckles. titik-titik hitam. Okay. Kadang-kadang Biasanya besar orang yang bersiling muda gitu. macam saya tak ada kan? Gurau-gurau. Okay. So, orang macam mana biasanya ada isu ni? Biasanya isu-isu macam ni usia dalam 35 above lah. Okey. Biasanya dah ada. So, produk ni boleh membantu mereka bila mereka gunakan secara konsisten. Yes, kena konsisten. To be honest, betul. Okay. Saya juga diberitahu from the feedback yang kita tengok, salah satu kekuatan Batek ni adalah mereka memberi peluang untuk Kerjaya. suri rumah menjana pendapatan. Betul. Betul. Ada 168 live host yang mereka train Nana. Ini interesting, ini rare. Okey. Biasa Saya orang cari rasa agent, macam affiliates kan, Tak, bukan? tak. Dia ada 168 live host yang mereka ni dilatih secara online. Ada yang tak pernah pergi office pun. Betul. Ya, tak Kan? payah office kat Dan rumah. mereka menjana pendapatan di rumah mereka sendiri. Betul. Tapi pakai bila live tu pakai akaun mana? Pakai Account akaun company. company. Akaun Batek. Kita sediakan. Betul. 168 live host Bagaimana you all membantu mereka? Macam mana mula-mulanya live host punya program ni? Oh, dia macam ni. Okey. Silakan. Tapi jangan sejarah sangat. Okey. Sebab dia dah pernah buat live seorang. Yes. Sebenarnya. Starting macam ni. Okay, bila kita dah buat live seorang-seorang, kadang-kadang terfikir, takkan aku sampai mati aku nak live ni? Dia macam tu. Okay, faham? And then start. Masa tu tengah live. And then ada orang komen, Kak ni boleh tak? Saya dah pakai ni jadi, saya nak jadi live host. Dia kata aku, live host. Nak jadi macam aku? Oh, boleh ni? Macam tu. So, start plan dengan tim waktu tu, kita nak buka projek live host ni. Permulaan lah. Itu yang permulaan. Kira kita start setahun, live ya? host. Setahun. Alhamdulillah bulan 1 ni. 168 live host 2020. Dahsyat tu, Nana. Yes, betul. 168. Betul lah. Mesti ada kekuatan kat sini untuk boleh lahirkan 168 live host. Mesti ada benda penting yang you all buat. Apa kekuatan tu? Training. Ya, kita provide training. Kita tak adalah bagi dia tukang kanting. Tidaklah. Mereka kena buat live host ni sepanjang hari ke atau ada timing dia ke? Oh, taklah. Permulaan dia orang masa mula-mula live kadang 2 jam, 3 jam sehari. Siapa je yang boleh diterima? You all masih perlukan live host lagi? Perlu. Yes, kita punya vision sebenarnya kita nak 168. Cukup. You all nak banner? Kita Berapa nak ramai? banner 1000 live host. 1,000 live host. InsyaAllah. Okey, saya nak tanya sikit pasal training tu lah kan. Mungkin suri rumah mungkin ada banyak masa dekat rumah. Untuk datang training tu berapa lama supaya dia boleh jadi Dan live kena host? datang Ataupun ke? Tak payah datang kriteria ke? dia macam mana? Dia kena ada certain ways ke? Kena ada rupa gini ke? Kriteria dia mampu bercakap. Oh, itu je? Itu je. Atau boleh dilatih kot? Dia. Dan dia boleh menerima bukan tugasan lah, menerima Amanah. dan attend kelas lah, menerima, dia kena disiplin lah. Okey, dia ada KPI dia juga ada lah. KPI Masuk dia. apa Tapi dia tak payah datang office live Batek kan? Tak payah. Rumah je. Tak payah. So orang mana live host ni yang ada sekarang? Senang dah. Orang daripada negeri mana? Ada dari Johor, satu Malaysia lah. Satu Malaysia? Satu Malaysia. Paling jauh? Sabah Sarawak. Sabah Sarawak pun Sabah ada? Sarawak ada juga. Orang Sabah, orang Sarawak, orang Terengganu, orang Kelantan, boleh? Boleh. Ada juga yang buat live sambil guna slang dia orang masing-masing. Boleh juga? Slang Ya, Sabah, boleh. slang Terengganu. So you all provide training? Betul. Kalau ada yang berminat, boleh nak jadi live host you all ni macam mana? Kita ada boleh tengok kat hotline tu nombor telefon dekat situ, dekat bawah tu ada tulis. Yes, boleh juga boleh just follow dulu kita punya social media account dan boleh bertanya kat situlah. Yes. Betul, sebab kita limited. Sebab the moment betul-betul kita yang nak betul-betul tu kita insya-Allah kita akan train. But however ikut je kita punya Ada proses dia. Betul.
kita Ada punya training. Ada step by step dia lah, ada skrip Ikut dia. je, jadi dia. Nana tak nak try ke produk ni? Boleh, boleh buka ke ni? Boleh. Boleh. Kalau contoh kalau jadi live host, berapakah dia punya keuntungan? Tu saya macam nak jadi live Macam mana? host. Dia boleh dapat income ke? Ada yang berapa income yang berapa Keuntungan income? ni nanti ada sesi bersama dengan cuba cerita lah lebih kurang. Dah cerita. Anggaran average yang dapat yang sekarang. tertinggi live host pernah dapat berapa? Silakan. Belas-belas. Saya dengar dia tengah bercuti. Betul, belas-belas ribu juga. Soporo. Jadi live host dia Nana. Kita jadi host tak dapat cuti. Upgrade. 24,000. 24,000 jadi live host. Tak payah keluar Sebulan? produk, tak payah pening. 24,000 jadi live host, duduk kat rumah sendiri. Ada yang bercuti. Faham tak? Suri rumah. Cuti, bawa produk, boleh live. Betul. Kat mana-mana. Apa you boleh buat dengan 24,000 supaya suri rumah? You boleh buat macam-macam. Betul. Ada yang boleh bagi mak duit, mak mertua duit. Okey, cerita pasal produk sikit. Saya nak faham. Cerita. Okey, mari kita. Ada promosi ke untuk jadi ini? Apa dia punya tawaran? Oh, betul tu. Okey, sekarang ni kita ada sebenarnya Baltec ni ada 2 item saja. Okey. Satu- Dua barang je. Dua barang je. Satu gel, this one gel, satu lagi krim. Krim ni dia memang fokus permulaan lah ni lah dia kita punya Itulah dia. hot selling. Core dia lah ni. Brightening. Oh, Whitening. Okey, tak apa. Saya cari iklan kat sini. okey. Tak apa. Okey, so jadi yang ini dia punya core dia. However, okey, kita dah lahirkan yang ni juga dengan gel. So sekarang yang kedua-duanya. So produk ni yang tengah tunjuk ni. Ni promosinya. Sekarang ni, yes betul. Promosi satu set krim jeragat putih, tebal. satu juga, yes. Satu lagi gel. Gel. Macam mana Kedua-duanya penggunaan dia, function dia Alin? memang untuk putih lah. Cara gunanya? Okey, krim ni kita pakai waktu malam sahaja. Alright. Krim ni boleh pakai seluruh muka Seluruh dan satu badan, ketiak Ya, semua macam boleh? kita pakai lotion. Boleh, okey. Macam itu. Ketiak. Iyalah. Ada orang nak highlight ketiak kat situ. putih. Boleh nak putih kat situ kan? Why not? Why not? Boleh. Why not kalau situ boleh? whatever sendiri. Apalah sangat muka Nana, come on. Betul. Whatever celah-celah. Hina Macam asal mana ada, main? Betul lah, asal ada serius. permukaan kulit Betul. boleh. Ada orang hina ketiak dia. Betul lah, sometimes kadang-kadang dalam live kalau kita bagi tahu tak apa. Kau pakai sebelah dulu. Test dulu, tengok. Dah jadi lain Kan dia pula. sebelah. Memang macam tu. So dia test boleh betul. membantu over certain period of time bila dia gunakan, dia boleh membantu untuk masalah untuk nak cerah Yes, dan betul. juga masalah jeragat. Betul. So yang besar malam, Yang ni boleh pakai siang malam. Kadang-kadang kalau bercakap dengan dia orang kalau betul-betul nak betul-betul fokus Effect dia, untuk repair tu, pakai setiap kali lepas solat. Maksudnya 5 kali lah. Gitu. Betul. Syah personally bila Syah tengok kan, testimonial semua, apa Syah rasa tentang this achievement atau produk ni? Saya rasa apa yang saya nampak daripada penggunaan produk ni dan testimoni dia plus juga dengan hasil kejayaan live host kita, maksudnya kita have done something good in the community lah. Kan sebab kan kita rasa macam apa yang kita buat sekarang ni bukan sekadar untuk jual barang tapi lebih untuk meyakinkan orang, which is something yang ramai orang tak ada. Kan yakin ni bukan boleh beli kat Tesco Dan ke. now lebih membantu orang yang nak bisnes pula. Betul. I mean, nak cari pendapatan. Betul. So macam mana ni? Macam mana ni? Kalau nak jadi live host Live macam mana? host, Kat mana dia live nak host. contact? Tadi dia nampak QR code tadi. Cuba. Ada QR ada. Siapa-siapa yang berminat untuk menjadi live host untuk Bartek Beauty ni, Nana nak boleh jemput part time? Boleh. Ha? Okey. 24,000 sis. Siapa tak Tu nak? scan Okey? QR code dekat situ, lepas tu nanti Commission dia, duit dia. Sales dia, ya, sales dia sampai 24,000 lah betul. Kalau saya buat mungkin 74. Amin. Okey, scan. boleh scan dekat situ. Boleh mohon tak? Boleh mohon. Boleh. Tak apa, kita duduk dalam waiting list dulu, kita tengok layak tak layak. Dia ada gitu. proses Dia dia. ada Betul, proses. ada interview dia. Dia Alright. macam interview kerja lah macam tu. Betul. Interview. Tapi dia rumah sendiri. Betul. Tu yang kau ajar tu. Kau ajar tu dia rumah Senang sendiri. kan nak kerja macam ni. Tak tahu nak macam mana Laman dia dah macam ni. tolong macam mana Tak tahu macam mana dah. Dia tak ada tahu syarat dah. macam kena diplomasi GPA 3.88 tak ada. Tak ada. SPM Dean mesti list, 18 Dean list. Tak perlu. SRP Tak perlu PMR Dean tak ada. list. Oh, okey, tak Okey, tak ada. Alright, kita jumpa selepas ini dan kita akan berbicara lagi tentang perjalanan seorang live host ni macam mana. Baik. Kita jumpa sebentar lagi. Alright. Inspirasi sini. Sebelum kita bercerita lebih tentang Bartek Beauty bersama dengan live host mereka, saya ada satu fun fact. Okey. Sebenarnya Bartek ni bermula dengan Fakta gembira. Fakta menarik, okey. Bermula dengan perniagaan menjual makanan fitness macam tu. Energy bar. Energy bar ataupun protein bar. Bermula dengan situ. Sebab tu nama dia Bar Tech. Bar tu macam energy bar tu, tech tu adalah teknologi, fitness. Yalah, background engineer. Yo. Tapi makan tu memang boleh bantu bina masa ke? Tak, dia
bagi energi. Energy. Ya. Alright. So kita bersama kita adalah salah seorang daripada live host Ya. Salah seorang live host untuk Batik Beauty. Kita Tanya ada jabatan dia. kita tanya soalan tu terus. terus. Okey, Saliah Selamat. Tepuk tangan untuk Cik Saliah. Cik Saliah. Puan Saliah. Alright. Saya tanya tadi nama dia Saliah. Nak panggil apa? Sally ke? Janganlah Sally. Lia. Okey, Lia, pendapatan berapa Nana tanya? Average 15K ke atas lah. 15,000 ke atas satu bulan. Alhamdulillah. Berapa lama dah dengan Batik Beauty ni? Oh, saya antara yang paling awal masuk Batik Beauty yang daripada work from home. Saya dah lebih daripada setahun lah. Okey. Ujung 2024 sampai sekarang. Sebelum ni Sebelum ni saya pernah kerja kilang, saya pernah kerja saya ada degree tapi last result lepas PKP pumpam-pumpam saya buat masak nasi sebab dah tak ada kerja dah. Degree dalam? Politik. Wow. Political science. Political science, weh. Ya, political science. But then you choose to be in this field dalam live host punya role ni. Sebenarnya apa you rasa? Adakah you ada rasa macam ada setengah orang cakap, oh apa kelas kan kau belajar degree ni kau pergi buat benda ni. Some people ada macam tu kan persepsi. Tapi dia ada kelebihan ke? okey, dia macam ni. Masa awal kita masuk U, kita adik-beradik orang kampung kan. Semua orang tak ada yang masuk U. Saudara mara pun tak ada. Diorang semua memang letak expectation tinggi. Kau habis belajar mesti kerja gempak macam tu. Tapi tiba-tiba kita kerja kilang, kita kerja kat warehouse, masak nasi. Yang ni paling struggle lah. Bila saya masak nasi, mak saya jualan nasi lemak. Bila saya masak nasi memang buka mata, tak boleh macam ni. Kena cari, kalau orang cari kerjaya macam kerja kerajaan, ada kerjaya. Cari pegawai, ada kerjaya. Saya nak juga. Betul. Tapi yang sebenarnya, in the end, kita semua sebenarnya nak ada income yang boleh provide untuk family. Betul. Nak bantu family semua kan. To sustain kan? Ya, saya tak terfikir pun saya akan jadi live host. Sebenarnya saya nampak cousin saya jadi live host, bos dia tengok dia punya achievement kan, 4,000 2 minggu gaji dia. Wow. Kita senyap-senyap pergi contact bos dia. Masa itulah permulaan dia. Lepas tu dekat agensi yang lama kan, pumpam-pumpam kita tengok Kak Lim pun buka agensi kan. Kita nak try lah, company lain pula. Kita try. Awal-awal masuk jujur saya cakap gaji saya RM160 saja bulan pertama. Wow. Dia sebab dia ada proses kan. RM160. Dia commission lah. Ya, commission. Lepas tu saya dah give up dah. Saya tak nak buat dah. Lepas tu Ana lah dia cari. Kata tak nak buat ke? Kak Lin nak bayar per hour pula. Kita pun buat, dapatlah RM3,000. Masa tu di rumah lah? Masa di rumah je. Tak pernah jumpa Kak Lin, tak pernah jumpa tim, tak pernah jumpa siapa-siapa. Semua secara online. Awak di mana? Saya di Johor Bahru, Batu Pahat. Wow. Batu Pahat Johor. Ni adalah contoh sebenar jarak jauh. Bekerja jarak jauh. Tapi di rumah? Di rumah. Wow. Ni datang daripada Batu Pahat ni? Kita duduk sini? Batu Pahat. Best tak live jadi live host ni sekarang? Di Batik ni? Sekarang ni, memang sangat best lah. Sebab waktu saya kerja, maksimum 5 jam, 6 jam. Tapi gaji saya exceed tu 15K. So you ada children? Tak ada. Tak ada. Okay, so you adalah buat live. Ya. Ada certain timing lah kan? Ada certain timing. Ada certain, bukan sebab sembahyang hari bukan? Tak. 5-6 jam tu maksudnya sekali agung ataupun ada pecah-pecahkan? Ada timing. 2 jam, 3 jam, 3 jam, 3 jam. Paling lama 3 jam lah 2 kali slot. Alah, so macam borak-borak je lah kan? Ya. Macam borak-borak betul. Senang kan cakap-cakap dapat duit. Cakap-cakap dapat duit. Ya. Penuh betul kan? Kita cakap dapat duit tak? Tak ada. Tak ada kan? Dapat. Alhamdulillah, kita tak komplain. Okey. Dapat. Okey. Jadi, apa soalan ni next ni? RM15,000 tu. Okey, apakah benda yang you rasa Lia rasa best sebagai live host di Batik Beauty ni? Tak ada pressure. Macam diorang just assist, you guys tinggal follow je arahan apa yang nak di-deliver. Kalau kata kita buat benda betul, benda jadi, sale masuk kan. Okey, kalau follow je tu maksudnya? Pak IC akan cakap, okey kita buat live. Okey kita ada kelas kan. Ada training. Ada training. Okey kita dah dibagi info, knowledge semua dah compact dekat situ. So kita pun ada tag Kak Lin pun live. Kita pun boleh tengok refer Kak Lin punya live kan macam mana nak deliver benda tu. Okey yang penting knowledge memang kena strong lah. You dapat the support. You dapat the support dan awak sendiri pun ada attitude yang baik. Attitude, komitmen tu penting. Support power, komitmen tak ada tak jadi. Betul. Okey, both of you, apa you punya harapan actually kepada Lia, seorang live host, or your live host? Apa you punya expectation atau harapan you? Kami harap kami boleh bagi komisen lebih tinggi lagi. Amboi. Okey. Bagus harapan tu. Sebab kami nak lihat juga kita punya live host dapat transform diri diorang economically daripada mungkin keadaan financial macam ni kepada lebih baik lagi. Dengan ekonomi makin mencabar semua kan. So kita harap dapat memberi manfaat tentang situlah. Selain daripada kita boleh bagi bagi peluang pekerjaan yang mungkin
tak banyak orang offer dekat social media mana-mana kan. Sebenarnya live host ni pun satu career. Yes. Betul. Dulu tak ada kerjaya ni, kerjaya baru yang Yes. memang Kerjaya bagus. baru. And then kita nak jadi someone yang boleh guide live host ni kepada level yang lebih tinggi lagi. Yes. Alhamdulillah. Akan ada banyak. Alia pernah experience tak? Macam pernah tengok tak orang lain jadi live host tempat lain yang ada challenge, kena scam? Oh ada je. Ada kan? Tak dapat gaji. Tak dapat gaji. Tak dapat gaji. Ada yang kata, oh kalau nak jadi live host kena beli barang kita. Dah beli kena senyap. Pernah ada je. Dia suruh beli je. Dia suruh beli je How's your sebenarnya. experience dengan mereka? Pernah Simple je. How's your experience dengan mereka? Oh sangat best. Sangat best. Senang je. Rasa macam kan sebab kita kat rumah sendiri kan rasa macam boleh betul ke apa ke kan. Tak apalah kita tak keluar duit pun. Oh barang sampai. Barang sampai okey dah boleh start ke? Boleh start. Okey start. Start awal-awal tu memang struggle lah sebab kita pun baru nak naik. Kak Lim pun baru first time nak dapat live host daripada rumah kan. So mula-mula memang give up juga 160 siapa yang nak kerja kan. Okey tapi sebabkan Kak Lin dia terus provide lain punya opportunity. Dia bagi pula per hour dulu. Kita tengok pula training dulu dengan per hour. Okey tak? Yeah. Per hour dah okey, kita dah boleh exceed sale 50,000 sebulan, 100,000 sebulan, kalian tukar. Upgrade lagi. Soalan terakhir. Berbaloi tak? Sangat berbaloi. Dalam tu sangat berbaloi. Sangat dalam tu. Bayangkan dari basic daripada 2,000 buah sak nasi pun paling banyak dapat 2,000, 3,000 tiba-tiba. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Alia. Come on, tepuk tangan untuk Alia. Terima kasih. Dan lepas ni kita nak tengok apa? Kita nak tengok satu bingkisan daripada anak founder-founder ni. Anak mereka sendiri. Mengucapkan terima kasih kepada parents mereka. Terima kasih Alia sekali dan kita saksikan Jom. video ini. Jom. Thank you, Lia. Kakak sangat proud apa yang ibu abah buat sekarang ni. Bisnes dah makin lancar. And kakak sangat bangga apa yang kita dah lalui sama-sama sebelum ni. Kakak tahu apa yang ibu abah lalui, sangat suka pada masa dulu. Dan kakak sebagai kakak yang sulung, kakak hanya boleh support dan bantu ibu abah. Doakan semoga ibu abah punya bisnes dapat lagi kembang kan. Bila kita dah sampai tahap ni kan, mesti ramai yang kecam, ramai yang ada yang membenci. Makin hard lah untuk kita teruskan kan. So kakak nak ibu abah teruskan kuat supaya ibu abah dapat bangkit semula. Kenapa bukan mak dia pun nangis? Kakak umur berapa sekarang kakak? 17. Kakak 17. SPM tahun ni? Yes, Yes. tahun ni SPM. Itulah kakak, kalau kakak tengah ni kakak adalah antara punca. Kakak ada dalam Kakak studio. mana kakak? Ada dalam studio. Kakak. Okey, kakak sebenarnya adalah insya-Allah punca kejayaan keluarga Batek Skincare dan juga punca membantu lebih ramai lagi orang yang mungkin ada masalah yang sama dan juga menjana pendapatan. Apa luahan apa Alin nak luahkan kepada kakak yang ada di dalam studio ni direct. Tak tercakap. Silakan. Terima Kak. Terima kasih sebab berada dalam kehidupan kami. Sebabnya ada reason kenapa perkara ini berlaku. Benda ini takkan berlaku secara sia-sia. Jadi jangan anggap perkara yang berlaku yang tak best tu sebenarnya tak ada benda yang best. Akan ada benda yang best. So benda tu yang best berlaku pada family kita. So thanks kepada kakak juga. Bukan nak kata thanks sebab mengalami situasi macam itu, tapi sebabkan ada hikmah di sebaliknya. Hikmah. Alin yang Dia- penting. Kakak ni saya punya supporter lah. Sebab dia tengok. Dia adalah penonton yang real penonton tengok jatuh bangun mak dia. Ya, macam Di dalam mana nak cerita cakap? tu, dalam kisah tu. Ya, dalam kisah tu dia tahu permulaan macam mana, how struggle. Kadang tak ada masa untuk diorang itu pun tak ada masa. Tapi apa yang kita sampai sekarang ni, ya, sangat puas hati. Alhamdulillah. Baik. Alright, kita kena next. Okay. Terima kasih. Kita akan jumpa selepas ini. Angin pula. Tadi tak nak angin. Baik, kita kembali dalam Inspirasi Sini. Sini. Setiap minggu
Kita akan bagi soalan untuk bagi hadiah kepada mereka yang menonton. Ya, tapi sebelum tu kita nak minta Syah dan Alin mungkin ada kata-kata akhir. Silakan. Okey, kepada wanita-wanita kat luar sana yang mungkin struggle untuk mencari pendapatan, kalau nak kami bantu seperti mana kami dah bantu live host yang lain, boleh hubungi nombor telefon yang tertera di kaca TV kat depan ni ataupun di scan QR code tadi tu untuk kita dapat bantu dan bimbing supaya you guys pun akan dapat juga income seperti mana live host yang lain dapat. Boleh dibimbing lah. Boleh dibimbing. Kalau nak tahun ni adalah tahun azam baru, nak betul-betul nak ubah hidup. Ya. Okey. So jadi tolonglah kontak kita sebab kita terhad. Sebab kita sangat limited supaya kita nak train betul-betul. Harus diingat tidak ada jaminan diterima. Betul. Ya, betul. Tapi kena mohon dulu lah. Betul. Terima kasih banyak. Baik. Tepuk tangan untuk Alin dan juga Syah untuk hari ini. Kita ada soalan kuis kejap lagi. Betul, tapi kita umumkan dahulu pemenang minggu lepas. Soalannya kita ucapkan tahniah kepada Muhammad Al-Zufri. Yes. Abdul Hamid. Nur Alia Najwa Muhammad. Ya. Dan juga Nur Saadah Haji Hamzah. Tahniah pemenang minggu lepas. Dan soalan hari ini. Soalan hari ini dengar betul-betul sebab jawapan dia tadi dah sebut. Dah sebut dah. Walaupun di hujung tapi boleh Google lah. Boleh cuba. Okey. Silakan soalannya. Adalah Soalan bosyo. Kak Lin. Soalannya adalah Okey, soalan yang pertama, namakan satu je soalan tau. Satu je. Namakan dua jenis produk batik, batik beauty yang disiarkan di Inspirasi Seni. Tadi kata ada dua kan? Ada dua je. Dua je. Yang whitening Tadi yang sebut tu yang kata yang whitening gel dengan apa tadi? Whitening cream jangan apa tadi gitu, kan? jangan gitu. Bukan. Jangan Okey. bagi sangat. Bukan. WhatsApp, jangan lupa WhatsApp mana? Nak jawapan dia. 0192648432. Jadi tulis whitening gel dengan krim tadi. Okey. Berapa pemenang? Tiga pemenang. Bantu tunjuk hadiah dia. Ni hadiah dia. Mana? Dapat Zoom apa? sikit. Besar weh hadiah-hadiah. Kenapa kita tak dapat? Gitu, kita dapat tumbler. Bukan setakat produk dia dapat. Dapat kek juga. Dapat kek, cookies. Ya, terima kasih. Siapa yang nak menang hantar sekarang WhatsApp sekarang. Okey, jawapan anda 019 sekali lagi 2648432. Dan kita ada apa esok Nana? Kita ada menarik bersama dengan siapa kawan saya esok? Hey. Nazrif dan juga Haziq dengan topik kesihatan penyakit angin dalam badan. Ya. Macam mana tu berat. Dan terima kasih lagi sekali kepada Alin dengan Syah. Dan minggu depan Inspirasi Sini bersama saya. Tak tahu siapa saya dengan Nana ke tidak next week. Kita akan bersama dengan Madam Noah. Minggu depan. Yes. Terima kasih Nana kepada Ella Furniture. Yes. Atas tajian perabot, dan juga makanan kita. Mami Puff ni untuk kali lipat dia sedap. Aku tak sabar nak makan. Atas tajian sarapan pagi hari ini. Dan terima kasih kepada semua yang menonton. Jangan lupa hari Selasa, Inspirasi Sini jam 11 pagi. Ya, langsung. Okey, ulangannya pukul 8 malam ni. Dan kisah batik beauty ni kan sebenarnya membuatkan kita ingat bahawa kadang-kadang kan ada kelukaan. Kita terluka dalam perjalanan hidup kita ni. Tapi sebenarnya daripada luka tu, kita boleh heal dia dengan membina satu misi yang besar. Masya-Allah. Iaitu bila kita gunakan dia untuk bina bisnes. Dan bisnes itu akan dibina daripada hati. Dia bukan saja boleh mengubah hidup kita tapi boleh mengubah keluarga kita dan juga memberi peluang rezeki. Kan Nana? Kepada orang lain. Berkongsi rezeki dengan ramai orang. Kalau anda menonton hari ini dan anda rasa kisah ni menyentuh hati atau mungkin anda nak jadi inspirasi seperti mana Syah dan juga Alin yang lalui sepanjang perjalanan ni dan anda tak nak lalu jalan ni seorang-seorang, bercakap dengan saya dan tim Richworks, kami nak bantu anda, kami nak sokong anda dan hubungi saya 016-2244-244 atau layari sme360.com. Saya Datuk Wira Dr. Azizan dan ini adalah Nana Mahazan. Jumpa lagi episod seterusnya Inspirasi Sini bersama Datuk Wira. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Salam. It's so wonderful. Suddenly, it's hard to breathe. And then I got insecure from all the pain. I'm so ashamed. I am beautiful, no matter what to say. Words cannot bring me down. No. I am beautiful, no matter what they say. Words won't bring me down. No.
don't you bring me down today. No matter what we do, no matter what they say, the time is always, yeah, 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 yeah. Everywhere we go, the sun was always, always shine. We are beautiful, no matter what they say. Words won't bring us down. You are beautiful in every single way. Words won't bring us down. No, no. So don't you bring me down today.